Salam saudara guys, nama saya Cik. Hari ini saya berada di kedai kita Enforce Marshal WS untuk Senyambuat depan Balai Bomba. So hari ini kita bawa masuk sebiji motor 3 roda. Ini motor pertama CBJ Airport di Malaysia yang boleh naik atas jalan punya motor 3 roda, punya motor big bike, super bike lah, sorry. CC dia 653. Contohnya dia upgrade dia tengok dari depan dia pakai lampu besar dengan signal dia memang klasik, memang bentuk klasik tapi dia pakai teknologi yang tinggi ni LED. Lepas tu dia tayar depan dia pakai 120 17 inch punya tayar lah. Lepas tu ini dia pakai jari punya design. Tapi motor ni dia tubeless. Tubeless dia tak tanpa tube lah. Dia tak pakai tube. Lepas tu kita tengok dari segi tepi. Motor ni dia pakai telescopic fork. Telescopic fork depan dengan dia pakai steering damper. Steering damper maksudnya bila kita ke highway, motor dia tak ada goyang lah. Goyang dia memang stable sikit. Stabilization dia steering damper. Selain itu motor ni dia ada pakai dia ada pakai tangki. Jadi dia ada coolant, dia ada cooling system untuk sejukkan engine dia lah. Lepas tu kita tengok dari tepi, engine dia 693cc dengan dia punya spek dia double overhead cam, lepas tu 4-stroke lah dengan dia pakai twin cylinder. Tengok dia ada dua patang itu exhaust pipe. Tengok dari belakang sini, dia ada exhaust pipe satu kiri dengan kiri kanan dia ada satu pasang lah. Okay. So kita tengok tangki dia memang design yang besar. Dia capacity ada 15 liter. Dengan kita tengok dia punya handlebar sana lah. Dia memang cantik. Ini satu batang nama Bobby, dia ada lambang Bobby. Dengan ini dia memang kiri kanan punya signal ini kiri, ini signal kiri. Dengan dia horn. Dengan dia ada high beam, low beam. Dengan yang ini boleh tengok. Yang ini ini dia macam kereta dia ada drive dengan dia ada rear. Rear maksudnya kita motor dia kereta dia constant. Motor dia constant. Dengan ini drive untuk ke depan, ke hadapan lah. So dengan dia motor ni dia ada adjustable. Dia ada boleh adjust lah dia punya ini kelat lah. Ini kelat dia, ini bukan brake, ini kelat. Dia ada adjustable. Dia boleh adjust ke lagi dekat dengan tangan kita ataupun lagi jauh dengan tangan kita. So dia boleh adjust lah. Jadi tangan karang jari tak cukup panjang, kita boleh adjust supaya dia lagi dekat dengan tangan kita lah. Selain itu dia ada ini, adjust, dia ada gear. Dengan kita tengok yang kanan pula. Kanan dia ada lampu, dia ada high beam dengan dia ada starter button seperti biasa dengan dia punya signal kanan. Dengan dia motor ni dia ada pakai, dia ada satu handbrake. Handbrake dia activation dia macam ni. Kita tekan dengan dia tarik macam ni. Tengok kat sini. Kita boleh tekan. Lepaskan ini dengan kita boleh activate dia punya handbrake function. Dengan sama. Dia punya kanan punya brake lever. Ini brake lever dia ada ini adjustable. Boleh adjust lah. Kalau tangan tak cukup, jari tak cukup panjang, boleh buat tekan sikit. Dengan clutch wheel pun ada. So ini depan belakang dia pakai disc brake. Dengan motor ni tengok meter dia pula. Kunci dia klasik kunci dia satu pasang macam ni. Memang klasik lah, cantik. Lepas tu tengok dia punya meter. Meter dia memang klasik, memang cantik. Tapi dia full digital. Dia full digital dengan dia punya paparan dia memang klasik lah. Dengan dia ada time, ada tarikh, ada hari. Lepas tu ada dia punya audio, dia punya mileage dia. Okay. Kita tengok dari sini. Dia punya seat memang bagus tau. Kenapa? Tengok. Bukan bagus sebab dia ada lambang Bobby. Sebab dia memang selesa. Jadi dengan dalam sini dia ada spring. Bila kita duduk, kita pergi jarak yang jauh, dia memang lembut. Dia memang selesa lah. So orang yang belakang dia duduk pun rasa selesa sebab dia flat, dia cukup besar dan dia ada footrest. Dia ada footrest kat sini. So kita tengok dari belakang sini. Dia pakai absorber, ada satu pasang absorber dengan dia adjustable, nampak? Dia adjustable, dia boleh ada 5 gear boleh adjust. Lepas tu ini dia pakai disc brake belakang, ABS juga. Lepas tu kita tengok dari segi belakang, dia punya meter pula, dia punya lampu besar dengan signal memang cantik. Lepas tu yang ini yang penting. Motor ni dia ada tayar, spare tayar, bukan kereta saja ada sekarang motor pun ada spare tayar. Kalau motor ada spare tayar, ada spare tayar. Motor ni dia ada spare tayar. Jadi kita kalau pakai pergi jauh, pancit pun jangan risau. Kalau kena paku apa, jangan risau.
kita boleh rest kat tepi. Lepas tu kita boleh tukar tayar dia lah. Okay. So kita tengok ini dia apa barang ini? Ini compartment untuk tengok dia lah. Ini compartment kita boleh letak barang dan boleh letak helmet full face 1 biji, 2 biji boleh cuba try masuk. Tapi janganlah nanti takut calar. Kalau helmet yang biasa memang boleh letak 2 biji tak ada masalah. Lepas tu bawah dia memang macam ni lah. Kalau ada wang lebih boleh simpan dalam, boleh sehumi. Boleh simpan wang sikit, kasih height sikit lah. Lepas tu kalau dia ini ada ini, kalau contoh ini boleh tutup. Contoh kalau tak pakai ini sidecar, kita boleh tutup dengan cover ni lah. Dia memang boleh tutup. Dia boleh tutup. Boleh tutup dia supaya air itu hujan dia tak masuk air. Dia boleh tutup. Jadi lepas tu yang ini dia dari segi keselamatan dia memang bagus sebab ini motor yang pertama di Malaysia yang ada safety belt. Safety dia ni penting. Motor walaupun ini 3 roda, ini bila kita naik motor ni kita kena pakai helmet untuk safety reason. Ini boleh letak seat belt. Dia memang selamat. Lepas tu sidecar ini dia agak panjang dengan dia punya ruang memang besar. Kalau untuk saya tinggi, saya kaki panjang, besar tu pun, saya motor pun tak ada masalah. Sebab dia punya ruang untuk letak kaki dalam sini, memang juga dalam sini. Sini dia memang besar. Tengok dia sini memang besar. Lepas tu guys, sini boleh charge. Boleh ada satu USB charging port lah. Dia boleh letak masuk USB cable. Dengan ini dia boleh control dia punya lampu. Boleh buka ataupun tutup lampu. Kita tengok lampu dia lah. Okay, so sekarang dia ada tapak kaki boleh letak. Kalau nak naik kadang susah kan, jangan risau. Kita boleh pijak dengan kita boleh naik. Kita boleh masuk. Saya buat satu contoh lah. Okay, saya gemuk lebih kurang 8 kg lah. Ini lagi 40 cm sampai 180 pula ini saya tengok dari dalam. Kaki memang panjang. Kaki saya tak panjang setengah lah tapi boleh letak. Kalau lagi panjang pun boleh. Biasa kita duduk macam ni, dia dalam. So boleh handle macam ni. Angin dia tak kena dengan mata kita. Memang tengok dari luar memang selesa. Wah, memang seronok. Bayangkan kita naik ke toko ni. Jadi kamera naik tu dengan cuaca macam ni. Memang very so. Lagi pun tengok dia ada lampu. Ini dia boleh kontrol lampu dia. Bang nampak? Boleh macam boleh high beam sikit lah. Sendiri boleh kontrol dengan dia ada lampu ini untuk bagi tahu korang dapat contoh lah. Motor ni memang untuk kita bagus lah. Kalau nak pakai semua family, bagi family trip, lepas tu kita boleh pakai motor ni. So kita tengok dari depan. Saya buat satu start engine bagi korang tengok lah. Kita buat satu demo untuk naik ke depan dengan substance. Okay, entah kita pergi depan ini untuk depan. Kalau saya nak tonton pula, saya kasih adjust, lepas tu saya masuk dia. Ini begitu kan. Saya tak tahu lah dia. Ini memang automatic dia. Kalau saya nak pergi depan, saya tekan motor dia dulu. So dia boleh letak handbrake. So inilah dia motor W motor Bobby V11. Harga dia sekarang harga dia 48,000. Sekarang kita ada buat discount rebate. Harga dia sekarang jadi 46,888 ringgit. Tapi unit terakhir ada satu unit kat Kuala Langat. Selama kita hanya ada satu unit sajalah. Siapa minat cepat-cepat. Kalau nak beli cash antara loan kredit, loan company semua sudah ada. Kalau kredit card cukup limit, boleh kita cut dengan maximum 5 tahun. Kalau buat loan kredit boleh buat sampai maximum 7 tahun. Siapa minat cepat dia dapat itu. Bayangkan pakai motor ni dengan satu family pergi Cameron Highland dengan helmet dengan tu pack mata. Memang decent. So kita tengok kalau nak tengok motor datang kedai kita motor batik lepas malai kumba. So kita terima kasih sama terjun.